Kita semua pernah rasa benda ni kan? Kawalan diri. Tapi, macam mana kalau saya cakap ia bukan soal anda lemah semangat, tapi sebenarnya ada satu pertarungan biologi yang betul-betul berlaku dalam otak anda. Hari ini, kita akan bedah siasat pertarungan ni dan macam mana anda boleh mula jadi pemenang. Pernah tak anda terfikir, kenapalah susah sangat nak kawal diri ni? Kita dah tahu apa yang patut kita buat, tapi entah kenapa, last-last kita buat benda lain juga. Contoh paling biasa, kita dah plan baik punya nak jimat bulan ni. Tiba-tiba, lalu satu iklan, nampak macam best. Terus, klik, bayar, langgar. Padahal tak ada dalam bajet pun. Familiar kan? Atau yang ni, kerja rumah yang simple je. Sidai baju ke, basuh pinggan ke. Kita tahu patut buat sekarang. Tapi kita cakap, kejap lagi lah. Lepas tu, lepas makan lah. Sedar-sedar, dah tengah malam, baru terkocok-kocok nak buat. Dan yang ni, saya rasa semua orang boleh relate. Badan dah penat, mata dah layu, otak dah tahu esok nak kena bangun awal. Tapi jari ni, laju je scroll telefon. Tengok-tengok jam, dah pukul 2 pagi. Dengar sini, semua contoh tadi, belanja tak tentu pasal, tangguh kerja, scroll sampai pagi, itu semua bukan bukti yang anda ni pemalas atau tak berdisiplin. Bukan. Sebaliknya, ia semua hanyalah simptom. Puncanya jauh lebih dalam. Ia ada kaitan dengan apa yang berlaku dalam otak anda. Cuba bayangkan setiap saat ada satu game tarik tali sedang berlaku dalam kepala anda. Di satu hujung tali, ada diri anda yang rasional, yang ada matlamat jangka panjang. Di hujung yang satu lagi, ada desakan primitif yang nak kepuasan segera. Inilah pertarungan sebenar kawalan diri. Dalam game tarik tali ni, ada dua player utama. Dua bahagian otak yang sentiasa bergasak antara satu sama lain untuk tentukan setiap keputusan yang kita buat. Jom kita kenal sikit siapa mereka ni. Inilah dia dua player kita. Di sebelah kiri, kita ada prefrontal cortex atau PFC. Fikirkan dia ni macam CEO dalam otak kita. Dia yang berfikir secara logik, merancang untuk masa depan, tapi dia ni jenis kerja lambat sikit dan guna banyak tenaga. Sebelah kanan pula, kita ada sistem limbik. Yang ni pula macam budak kecil yang degil dalam otak kita. Dia emosional, primitif dan dia tak fikir panjang. Apa dia nak? Ganjaran. Sekarang juga. Dan inilah kuncinya. Bila anda penat, stres atau tak cukup tidur, apa jadi? Tenaga CEO kita, CPFC tu, akan jadi lemah. Dia dah tak larat nak berfikir. Dan bila CEO dah longlai, siapa yang ambil alih office? Tentulah budak kecil yang impulsif tu. Inilah jawapan saintifik kenapa kita lebih cenderung buat keputusan bodoh pada waktu malam. Jadi, macam mana pertarungan ni boleh membentuk tabiat buruk kita hari-hari? Jom kita selam sikit lagi sains di sebaliknya. Kita akan tengok pasal bahan kimia dalam otak dan beberapa glitch psikologi yang menarik. Okey, pertama sekali kita kena betulkan salah faham tentang dopamin. Ramai orang ingat ia bahan kimia gembira. Sebenarnya tak berapa tepat. Dopamin ni lebih kepada bahan kimia motivasi. Dia yang mendorong kita untuk mencari ganjaran. Dialah yang bisik kat telinga kita. Pergi dapatkan benda tu, mesti best. Dia pasal nak, bukan pasal suka. Lepas tu, ada satu lagi glitch pelik dalam sistem otak kita, namanya hyperbolic discounting. Senang cerita, otak kita ni rabun masa depan. Dia akan nampak ganjaran kecil yang boleh dapat sekarang jauh lebih bernilai daripada ganjaran besar yang kena tunggu. Sebab itulah, RM10 hari ni rasa lebih syok daripada janji dapat RM100 tahun depan. Dan bila kita gabungkan semua ni, terhasillah apa yang kita panggil kitaran tabiat. Mula-mula ada pencetus atau cue. Contohnya telefon berbunyi, ting. Lepas tu datang keinginan atau craving. Otak kita menjerit, dopamin, aku nak dopamin. Seterusnya, tindak balas atau response. Kita pun capai telefon dan scroll. Akhir sekali, ganjaran atau reward, kita rasa puas kejap. Dan rasa puas kejap inilah yang mengajar otak kita untuk ulang balik kitaran ni lain kali. Okey, sekarang kita masuk ke bahagian yang mungkin agak pedih sikit untuk didengar. Apa sebenarnya akibat kalau kita biarkan si budak impulsif dalam otak kita tu menang hari-hari? Dengar ayat ini betul-betul. Anda secara sengaja merosakkan otak anda sendiri. Wow, berat kan? Tapi itulah hakikatnya. Setiap kali anda sengaja tak tidur semata-mata nak scroll, anda sebenarnya sedang mengurangkan keupayaan PFC anda, CEO otak anda, untuk berfungsi dengan baik esoknya.
Dan ini satu lagi realiti yang kita kena hadam. Kalau tabiat ni dibiarkan, setahun dari sekarang, anda mungkin akan masih merungut tentang benda yang sama. Cuma bezanya, keadaan kewangan dan kesihatan anda mungkin dah jadi lebih teruk. Satu kitaran penyesalan yang tak berkesudahan. Kesan jangka panjangnya sangat nyata. Kita bercakap tentang risiko kemurungan dan keresahan yang meningkat, masalah keuangan sebab hutang, keletihan yang kronik dan otak rasa macam berkabus. Belum lagi kira peluang kerjaya yang terlepas dan hubungan dengan orang sekeliling yang mungkin terjejas. Ini bukan lagi soal main-main. Okey, cukup dengan berita buruk. Berita baiknya ialah otak kita ni sangat fleksibel. Ia boleh berubah, jadi jangan putus asa. Jom kita beralih kepada pelan tindakan yang praktikal untuk kita mula latih semula otak kita. Jadi persoalannya sekarang, macam mana kita nak mula reprogram otak kita ni? Macam mana kita nak bagi kuasa balik dekat CEO otak kita, CPFC tu? Strategi nombor 1, dan tolong jangan pandang remeh yang ni. Utamakan tidur. Ini bukan nasihat mak-mak. Tidur yang cukup adalah masa untuk PFC anda recharge dan baiki diri. Jadi, cuba tetapkan waktu tidur yang tetap, jauhkan skrin sejam sebelum tidur dan pastikan bilik anda gelap dan sejuk. Ini asasnya. Untuk kawal nafsu membeli, cuba peraturan 24 jam. Simple je. Pertama, bila datang rasa nak beli tu, sedar dan akui. Kedua, paksa diri anda tunggu sekurang-kurangnya 24 jam sebelum beli apa-apa yang bukan keperluan. Ketiga, dalam tempoh menunggu tu, tanya diri sendiri soalan jujur. Aku betul-betul perlu ke benda ni? Atau ni cuma otak aku tengah gila dopamin? Macam mana pula dengan tabiat suka bertangguh? Cuba peraturan 2 minit. Niat dalam hati, aku nak buat benda ni 2 minit je. Selalunya, bila dah mula, kita akan terus buat. Boleh juga pecahkan tugas besar tu jadi langkah-langkah super kecil. Atau gabungkan kerja yang anda tak suka tu dengan sesuatu yang anda suka. Macam dengan muzik ke, podcast ke. Jadi, mesej paling penting hari ni ialah mulakan dengan satu perubahan kecil saja. Hari ni juga, jangan cuba ubah semua benda serentak. Nanti anda burnout. Ingat, yang akan rewire otak anda bukanlah semangat berkobar-kobar satu hari, tapi konsistensi dalam tindakan kecil setiap hari. Otak anda ada keupayaan yang sangat luar biasa untuk berubah. Itu adalah fakta sains. Jadi persoalannya bukan lagi boleh ke tidak. Persoalannya adakah anda dah bersedia untuk memulakan perubahan itu?